Tengok apa tu? Saya tengah tengok ni, leather rack. Ini barang pun ada tau, pasang dekat van yang kecil ni. Kalau korang nak tahu kenapa diorang pasang leather rack ni dekat van ni, korang kena layan video ni. Okay guys? So kalau korang boleh tengok kat sini, ini adalah satu Daihatsu Grand Max, iaitu kecil lah. Dan 1.5 VVT engine. Kalau korang ada van yang comel macam ni, sepatutnya korang kena pasang leather rack ni. Sebab apa? Barangan dalaman ni tidak cukup untuk korang letak di dalam tu van yang kecil. So, apa kepentingan dia? Adalah untuk letak barangan-barangan yang lebih besar, lebih berat. Contohnya tangga, pipe, kayu ataupun apa-apa saja barangan yang berat, supaya kenderaan ni kekal selamat. So, yang kedua pula, apabila ada tangga di atas ni, maka korang pun senang untuk turunkan. Sebab apa? Kita ada clip kat sini. Ni adalah clip untuk lock dan clip untuk buka. Ni korang boleh naikkan ke atas, and then korang boleh ambil tangga korang turun ke bawah. Ingat, korang perlu letak dengan selamat dan juga ikat dia dengan selamat supaya dia tidak terkeluar daripada track dia. Yang ketiga pula, iaitu ruang organisation korang. Van ni kecil, so sebab tu kita pasang rack ni. Dan rack ni akan membantu korang untuk meletak barangan-barangan yang berat, tambah lagi ruangan korang untuk letak barang. So jangan lupa, kalau nak cari rack, cari PTM. Bye bye.